Okey, hari ni Abang Sado ada satu lagi unit di Pansapuri Iniesta. Last week Abang Sado review rumah mana? Ni, di Blok D ni. Tapi hari ni, sebelah dia, jiran dia, Blok C. Jom, kita check it out. Ini dia geng, unit di tingkat 3 di Blok C. Tapi kali ni, unit non bumi lot di Pansapuri Iniesta. Tingkat 3 geng, ni basic unit. Kalau abang masuk tengok, sama macam design yang sebelum ni, di Blok D. Okay, cuma ini dia belah kiri lah, belah sini. Itu belah sana. So ini dia ruang tamu dia memanjang sama juga, basic unit. Owner dah pasang kipas, lampu apa semua dah. Dan ini dia punya master bedroom. Dan master bedroom dia ada toilet standard. Okey, view dia. View dia nampak. Yang ni apa boleh nampak lah, kolam belah sana. So parking sini, sana basketball court. Okey, Blok D hari tu kita nampak basketball court. Hari ni kita nampak kolam renang. Okey, jom kita tengok bilik nombor 2, nombor 3. Okey, sebelum masuk bilik nombor 2 dan bilik 3, ada satu toilet sharing kat sini. Okey, yang ni bilik nombor 2. Dia memanjang belakang macam ni. Okey, not bad. Okey, dan ini bilik ketiga dia kecil sikit. Bilik ketiga macam itu pun kecil sikit. Yang ni buat bilik anak-anak pun memang okey, sesuai lah. Right. Dan jangan lupa juga kita ada satu bahagian kitchen dengan laundry area dekat sini. Ini bahagian kitchen dia. Bahagian kitchen dia not bad. Basic tapi yang boleh buat L-shape kitchen cabinet kat sini. Okey, ini bahagian laundry area dia. Dah ada grill semua dah pasang elok dah. Plug dengan kepala paip semua dah ready untuk apa. Jadi geng, unit ni kalau siapa yang hadir area Padang Serai, dia tahu lah Desa Aman ni kat mana. Area Kuding pun tahu Desa Aman ni kat mana. Owner nak jual unit ni harga buka 240,000 saja geng. Mana nampak nak cik? Bulanan dalam 1,300 macam tu. Unit di Desa Aman, Padang Serai, Pansapuri Iniesta. Cepat-cepat halau bangsa datang lah. Sebab apa? Unit ni dia ada fasiliti yang macam-macam dekat sini. Hampa tengok padang basketball court, sepak takraw court, padang permainan, kolam renang. Dan dia ada access guard 24 hours, gated and guarded. Memang safety untuk apa? Unit nombor milot di Pansapuri Iniesta. Halau bangsa datang lah. Roger sampai jadi.